Cuba kita ingat balik masa zaman sekolah dulu, kelas pendidikan jasmani. Apa yang kita ingat? Lari keliling padang, main bola baling kan? Tapi PJPK zaman sekarang ni, sama lagi ke macam tu? Dalam kupasan kali ni, kita nak tengok betul-betul apa yang budak-budak sekarang belajar dalam kurikulum moden PJPK. Percayalah, jawapannya mungkin buat anda terkejut sikit. Jadi, persoalannya sekarang, adakah PJPK moden ni cuma pasal main-main, pasal sukan je, atau sebenarnya ada benda lain yang lebih mendalam? Ini soalan penting dia. Dan untuk cari jawapan, kita kena rujuk terus pada sumber yang sahih. Okey, sumber kita hari ini, kita akan tengok sukatan pelajaran PJPK yang rasmi khas untuk pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5 kat Malaysia. Kenapa dua peringkat ni? Sebab bila kita bandingkan, kita boleh nampak dengan jelas macam mana subjek ni membesar sekali dengan pelajar tu sendiri. Okey, jom kita mula. Nak faham PJPK ni senang je. Bayangkan ia macam sebuah bangunan yang berdiri atas dua tiang, dua tonggak utama. Dua-dua ni lain, tapi saling melengkapi untuk bina satu benda yang penting, kesejahteraan pelajar. Ni dia dua tonggak tu. Sebelah sini kita ada pendidikan jasmani atau PJ. Ini tonggak untuk badan. Fokus dia kemahiran fizikal, pergerakan, aktiviti. Sebelah lagi pula kita ada pendidikan kesihatan atau PK. Yang ini pula tonggak untuk minda. Dia bagi kita ilmu untuk hidup sihat. Bila dua-dua ni bergabung, barulah lengkap PJPK tu. Okey, jom kita bedah siasat tonggak yang pertama ni dulu. Badan. Fokus kat sini bukan setakat main-main tau. Ia lebih kepada satu perjalanan dari cuma belajar cara main satu permainan sampailah ke tahap faham dan kuasai pergerakan badan tu sendiri. Tengok ni, untuk budak tingkatan 3, fokus dia memang pada asas-asas sukan. Pelajar akan belajar pasal limpat cakera, pingpong, softball, lompat kijang, malah ada tenis dan bola keranjang. Tujuannya bukan nak suruh semua jadi atlet Olimpik, tak. Tapi lebih kepada bagi pendedahan dan bina kemahiran asas sambil berseronok. Bila masuk je tingkatan 5, nampak tak perbezaan dia? Jauh beza. Kat sini PJPK dah jadi lebih saintifik. Pelajar dah mula belajar benda-benda yang lebih teknikal, macam kapasiti aerobik, kelenturan, kekuatan otot. Bukan setakat main rugby sentuh atau badminton je, tapi mereka dah mula faham kenapa dan bagaimana badan berfungsi masa bersukan. Jadi, nampak tak evolusi dia? Kalau nak simpulkan, ia beralih dari sekadar cara nak main kepada cara badan kita berfungsi. Perubahan ini sangat-sangat penting sebab ia bagi pelajar pemahaman yang lebih mendalam tentang tubuh badan mereka sendiri. Okey, settle tonggak pertama. Jom kita beralih ke tonggak kedua, minda ataupun komponen pendidikan kesihatan. Satu benda yang paling ketara kat sini, topik-topik dia macam, sama je, diulang-ulang setiap tahun. Kenapa agaknya ya? Jawapannya mudah, sebab topik-topik ni memang terlalu penting. Dan topik-topik ni bukan calang-calang ya. Ini semua kemahiran hidup yang kritikal. Kita cakap pasal cara urus emosi dan mental, pasal pemakanan, penyalahgunaan bahan, hubungan keluarga, pertolongan cemas, pencegahan penyakit, sampaikanlah ke kesihatan diri dan reproduktif. Topik-topik teras ni sentiasa ada, dari Form 3 sampai Form 5, diulang dan diperkuat, sebab inilah asas untuk hidup sejahtera. Betul, dan inilah poin paling penting. Ini semua bukan subjek untuk dihafal dan jawab exam je. Tak. Ini adalah building blocks, batu bata asas untuk kita bina kehidupan yang sihat dan sejahtera sampai bila-bila. Kemahiran urus stres, pilih makanan, faham perhubungan, ini semua ilmu praktikal yang kita akan guna sampai tua. Okey, kita dah tengok dua tonggak, badan dan minda. Persoalannya, macam mana dua benda ni disatukan dalam kelas yang sebenar? Di sinilah magicsnya berlaku. Caranya dengan bagi pelajar tanggungjawab. Ubah mereka dari sekadar peserta kepada pemimpin. Dalam sukatan pelajaran, ada satu terma khas yang dipanggil Peraturan Kumpulan Bertugas. Bunyi macam formal kan? Tapi sebenarnya ini adalah nama rasmi untuk tugasan yang diberi kepada satu kumpulan pelajar masa kelas PJPK. Ia bukan setakat peraturan biasa tau. Ini sebenarnya latihan kepimpinan secara praktikal. Tengok senarai tugas ni. Pelajar kena susun kawan-kawan. Mereka kena ambil dan simpan peralatan. Dan yang paling best, mereka kena jadi ketua untuk sesi warming up. Nampak tak? Inilah cara paling bijak nak gabungkan teori dengan praktikal. Pelajar bukan je belajar pasal kecergasan, tapi mereka belajar cara untuk memimpin aktiviti kecergasan. Hebat kan? Okey, kita dah tengok semua bahagian ni satu persatu. Sekarang, apa kata kita undur ke belakang sikit dan tengok gambaran besarnya. Apa sebenarnya matlamat akhir PJPK zaman moden ni?
Kesimpulannya, PJPK zaman moden ni bukanlah setakat pasal lari laju atau angkat berat. Jauh lagi daripada itu. Ia sebenarnya satu kurikulum yang lengkap yang direka untuk lahirkan seorang insan yang sihat tubuh badannya, stabil minda dan emosinya dan juga bertanggungjawab. Pendek kata, ia nak lahirkan manusia yang seimbang. Dan untuk penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan. Cuba kita fikir sama-sama. Kalau kita semua setuju yang tujuan utama pendidikan adalah untuk sediakan kita untuk kehidupan, jadi berapa banyak masa yang sepatutnya kita laburkan untuk belajar cara hidup dengan sihat dan sejahtera? Fikir-fikirkanlah.